Hari Ashura, mesti anda teringat tentang bubur Ashura kan? Jom saya kongsikan kepada anda berkenaan tentang Hari Ashura. Hari Ashura merupakan hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali ada menyatakan 19 peristiwa besar yang berlaku dalam 10 Muharram. Antaranya, diselamatkan Nabi Musa AS daripada kekejaman Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun di dalam laut. Maka baginda Rasulullah SAW berpuasa, tanda syukur baginda Rasulullah SAW Nabi Musa diselamatkan. 10 Muharram juga digalakkan kepada umat Islam untuk berpuasa sama ada 9, 10 dan 11 Muharram atau 9 dan 10 Muharram atau 10 Muharram. Apa kelebihan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang berpuasa? Ada dua kelebihan dan ganjaran. Yang pertama, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya sesungguhnya aku mengharapkan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya setahun yang lalu. Yang kedua, doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya ada 5 waktu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, malam Jumaat. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam 10 Muharram. Yang keempat, malam Idul Adha. Dan yang kelima, malam Idul Fitri. Jom, marilah sama-sama kita berpuasa dan mudah-mudahan kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.